Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini saya akan membentangkan tentang topik 1 iaitu jenayah dan keselamatan komputer bagi subjek isu etika dan profesional. Definisi jenayah komputer tertinggi. Jenayah cyber merujuk kepada jenayah yang menggunakan rangkaian komputer atau peranti perkapasan iaitu hardware untuk mengganggu mangsa. Kembangan pesat dalam dunia digital telah meningkatkan kebergantungan kepada teknologi maklumat dan komunikasi. Mengapa jenayah cyber dianggap bahaya? Antaranya adalah pencurian maklumat peribadi dan kewangan. Melalui pancingan data, penjenayah boleh memperoleh maklumat bernilai tinggi seperti kata laluan, nombor akaun bank, nombor kad debit atau kredit, maklumat identiti peribadi yang boleh digunakan untuk melaksanakan transaksi tanpa kebenaran, mencuri wang atau melakukan penipuan atas nama mangsa. Langkah-langkah bagi mengelakkan jenayah cyber berlaku. Yang pertama adalah menggunakan kata laluan yang kompleks serta berbeza bagi setiap akaun membantu mengurangkan risiko jika satu akaun terjejas. Selain itu, pemantauan oleh agensi bergabung, institusi seperti Cyber Security Malaysia menasihati pengguna supaya mengikut amalan safe browsing, safe email, safe internet banking. Badan rasmi seperti National Scam Response Center dilaporkan wujud sebagai pusat respon terhadap scam atau penipuan dalam talian di Malaysia. Siapakah pihak-pihak yang bertanggungjawab jika anda menjadi mangsa jenayah cyber? Yang pertama adalah National Scam Response Center melalui talian khas 997. Pihak ini merupakan pusat respon nasional yang ditubuhkan oleh kerajaan untuk menangani kes penipuan kewangan secara masa nyata. Dengan menghubungi talian ini, transaksi yang mencurigakan dapat dihentikan dengan cepat melalui kerjasama antara bank dan agensi pengusahaan. Selain itu, Cyber Security Malaysia menyediakan bantuan teknikal melalui Cyber 999 Help Center. Agensi ini membantu mangsa dari segi panduan teknikal, analisis insiden dan langkah pemulihan jika akaun atau peranti telah digodam. Mangsa boleh menghubungi pusat ini melalui email, talian hotline atau laporan dalam talian. Itu sahaja pembentangan dari topik 1. Sekian, terima kasih.